Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, jadi, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, para pakar dari pelbagai bidang yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, pertamanya saya ucapkan terima kasih banyak di atas kesudian tuan-tuan dan puan-puan menerima pelawaan kami sebagai pakar yang boleh memberikan maklum balas terhadap soalan Fazi dan Faid yang uh, bertujuan untuk kali ini bertujuan untuk membangunkan kerangka model dakwah menerusi uh, AI, menerusi AI. Jadi pada kali ini uh, kami sedang menjalankan kajian untuk membangunkan kerangka model dakwah menerusi AI yang cadangan kerangka ini merangkumi 6 elemen dan setiap elemen mempunyai itemnya yang tersendiri. 6 elemen berkenaan ialah interaktif dalam penyampaian, responsif terhadap pengguna, adaptif dengan kumpulan sasaran, generate kandungan baru, berasaskan data dan berasaskan ataupun berpandukan kepada prinsip dakwah. Jadi ini adalah cadangan kami terhadap elemen-elemen dakwah yang boleh diadaptasikan menerusi AI kerana AI sedang bergerak pantas dan model bagi dakwah menerusi AI ini perlu diketengahkan. Jadi mohon sebaik tuan-tuan dan puan-puan untuk uh, memberikan maklum balas terhadap elemen-elemen ini dan setiap elemen itu ada dijelaskan kat sinilah. Interaktif dalam penyampaian, responsif, dan boleh lihat kat sini dan boleh memberikan maklum balas berdasarkan kepada skala yang diberikan. Seterusnya memberikan persetujuan terhadap setiap satu daripada skala daripada sub-sub yang terdapat dalam elemen utama berkenaan. Bolehlah berikan persetujuan. Satu yang rendah, tujuh yang paling tinggi. Dan sekiranya ada sebarang tambahan ataupun komen terhadap item-item ataupun kurang jelas, boleh diberikan untuk tambah baik. Okay. Dan akhirnya ada 6 ni. Dan akhirnya dapat tuan-tuan berikan bidang dan pengalaman tahun tuan-tuan berada dalam bidang berkenaan. Okay. Jadi saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.